Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini Alhamdulillah selesai. Saya dipanggil oleh MCMC. Tujuan untuk berkenaan dengan video yang tular berkenaan dengan kanak-kanak. Jadi Alhamdulillah saya telah datang memberi kerjasama dan memberi penjelasan dalam soal siasatnya dari pukul 11.30 pagi sehingga sekarang dah pukul 3.30 petang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada MCMC, semua yang terlibat termasuk polis bekerjasama dengan MCMC di bawah SKMM telah menjalankan satu siasatan yang sangat adil terhadap saya, dan saya juga telah memberi kerjasama. Dan untuk pengetahuan yang jelas kepada semua, saya sudah memberi segala keterangan-keterangan berkaitan dengan video itu, dan video itu pun telah di soal siasat soal video itu. Jadi saya sudah jelaskan secara terperinci insiden yang berlaku itu adalah gimmick semata-mata. Dan Alhamdulillah saya pun tak pasti apa next, tapi yang pastinya sekiranya kes ini akan pergi ke lanjutan, nanti akan dipanggil semula oleh SKMM. Tapi apapun, saya sudah mengakui segala kesilapan dan apa yang telah berlaku, dan terima kasih kepada MCMC termasuk pegawai-pegawai penyiasat yang terlibat, termasuk anggota-anggota polis yang terlibat. Saya rasa sangat menghargai lah apa yang mereka lakukan. Lebih daripada beberapa belas ada anggota special branch termasuk semua terlibat, sangat meraihkan dengan baik. Walaupun kita mungkin melakukan kesalahan, tetapi mereka menjalankan siasatan secara adil. Dan termasuk saya nak ucapkan terima kasih sangat kepada IO Kes yang melayani saya dengan baik. Dan untuk pengetahuan umum juga, saya ingin maklumkan yang Al-Fatih itu berusia 13 tahun. Dia adalah kategori yacht. Mungkin ramai yang mengatakan dia adalah kanak-kanak, tapi di bawah atas kanak-kanak memang di bawah 18 tahun. Tetapi Al-Fatih itu adalah 18, dia umurnya 13 tahun, kategori yacht. Jadi kita tahu banyak fighter-fighter antarabangsa yang berusia 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun pun ada. Itu adalah kategori yacht. Maksudnya yacht ni ada kategori remaja 13 ke 17 tahun. Jadi saya sudah memperjelaskan insiden yang berlaku, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada YB Menteri SKMM, kepada YB Fazil, kerana seluruh anggota anda telah melayani saya dengan baik. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah semoga Wazon maju dan semoga Wazon sampai ke puncak. Jadi insyaAllah kita akan jumpa nanti pada 6 dan 7 Disember. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Jadi insyaAllah saya akan bekerjasama dengan sesiapa sahaja yang memanggil saya untuk beri keterangan, saya akan datang insyaAllah. Terima kasih SKMM, terima kasih PDRM, terima kasih kepada KBS dan semua yang terlibat, termasuk Persatuan Muay Malaysia, Persatuan Muay Negeri Sembilan, termasuk MPBM, Malaysia Boxing Federation, dan juga semua persatuan-persatuan yang terlibat, termasuk dengan semua fighter-fighter dan termasuk semua Muay negeri di setiap negeri masing-masing, dan boxing, Persatuan Sukan Malaysia, Majlis Sukan Negara, dan semua yang terlibat. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum.